Silakan Ustaz. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada pengurusi majlis merangkap imam muda lah. Yang saya hormati, yang saya kasihi tuan pengurusi masjid kita, seterusnya seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, pimpinan-pimpinan masyarakat, dan tidak lupa juga pada semua hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pertama sekali dan selamanya mari sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sahaja dengan kasih sayang Allah, dengan taufik dan hidayah daripada Allah, Allah himpunkan kita di rumah Allah, sama-sama dapat bersujud kepada Allah, sama-sama dapat luangkan masa kita antara maghrib dan isyak untuk sama-sama kita bermudzakarah perkara-perkara yang mana ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tanda-tanda Allah itu sayang kepada kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia telah bawa satu hadis dalam kitab beliau. Biasa orang ngaji pondok dia belajar kitab ni. Tajuk kitabnya kitab Ayyuhal Walad. Bahkan Ghazali bawa hadis yang pertama dalam kitab beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu i'radillah 'anil 'abdi ishtighaluhu bima la ya'nihi wa inna imra'an dhahabat sa'atun min 'umrihi fi ghairi ma khuliqa lahu lajadirun an tatula 'alayhi hasratuhu ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda Allah itu berpaling daripada hamba-Nya. Hadis ini kita jadi ukuran atas diri kita, jangan tak atas orang. Nabi bersabda tanda Allah itu berpaling daripada hamba-Nya, memberi maksud tanda Allah itu tidak melihat hamba dia dengan sifat rahmat kasih sayang dia. Apa tanda? Ishtighaluhu bima la ya'ni. Hamba tadi akan sibuk dengan perkara-perkara yang tidak memberi faedah. Faedah di sini berbangsa ukhrawi, faedah akhirat.
Kalau faedah dunia, orang dunia marah. Dia mau kata kahwin tak boleh ke satu. Kahwin nego hara kaya molek-molek. Kahwin tak semaya bel, tak tutup aurat, molek-molek kaya, dia mau kata tak boleh ke apa. Maksud di sini adalah faedah akhirat. Tanda Allah Ta'ala tidak melihat hamba dengan sifat rahmat kasih sayang dia. Allah Ta'ala kesibuk hamba tadi dengan perkara-perkara yang tidak menguntungkan akhirat dia. Mafhum mukhalafah daripada hadis ini, tanda Allah itu sayang kepada hambanya. Allah Ta'ala kesibukkan hamba-hambanya dengan perkara-perkara menguntungkan akhirat. Ada perkara yang menguntungkan akhirat. Pada malam ni alhamdulillah sama-sama kita dapat hadir ke rumah Allah, dapat sujud kepada Allah. Kena tanya dalam hati kita, tanda Allah Ta'ala sayang pada aku. Allah bawa kita mari di tempat paling mulia sekali ni. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Tempat yang Allah paling cinta atas muka bumi ni adalah rumah-rumah Allah. Wa abghadul biladi ilallah aswaquha. Tempat yang Allah paling tak suka atas muka bumi ni adalah pasar-pasar. Kita boleh mari ke rumah Allah, pilihan Allah. Kita tak kaya tak apa. Kita walaupun tak kaya tapi kita kena masjid, kena majlis-majlis ilmu, gerti baca Quran, gerti buat kebaikan. Kalau kita kaya, kita jauh daripada masjid, ini satu kerugian hidup kita. Kerana apa? Nilai agama ni maha tinggi. Kita boleh mari masjid ni Allah pilih kita, bukan dengan kudrat kita. Satu orang ni tua-tua ada dalam masjid belakang ni, kau mana-mana nak tunggu semai Isya belakang apa ni. Adat rutin kita kalau mari masjid ngorek Isya baru kelip. Selagi mana tak biasa, tak semai Isya, tak akan kelip malam. Itu rutin hidup kita. Masuk waktu isyak mata lagi. Ini mukaddimah baru ni, tak masuk lagi. Sabar malam ni kita praktikal lagu bel sabar bel. Jadi mukaddimah ni. Jadi pani nak masuk waktu isyak, tak bila akan lakukan azan. Mana tak bila kita? Haji. Oh, semak haji. Nikah dah je. Oh, dah. Dok yang kedua lagi, siapa sedia di kalangan ibu-ibu? Tak bila kita kata dok yang kedua lagi, pertama lagi. Dia berani, Tina ada kau tak belakang tu? Tak ada. Kira orang Tina tak ada dia berani tu. Ya. Jadi tak bila akan lakukan azan sebentar lagi. Kita duduk dalam masjid, duduk dalam keadaan air semaya, wuduk, memang nak tunggu semaya dah. Maka apabila tak bila lakukan azan, hayya 'alas salah, marilah semaya. Zahir tak bila kapung kita panggil, zahir gitu. Hakikatan segi hakikat panggil kita siapa? Allah. Siapa Allah? Man huwa Allah? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Wallahu khalaqakum. Allah yang ciptakan kamu. Zahir tak bila panggil, hakikat sebenar panggil kita adalah Allah. Duduk dalam keadaan air semaya dalam masjid, nak tunggu semaya dah. Siapa dia lafaz hayya 'alas salah, disunnak ke setiap orang. Tak kira dia tak bila hok panggil orang bel, hok panggil orang mari masjid, dia tak imam sebentar lagi nak semaya, jadi tak imam. Sunnak dia kena jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Nabi nak ajar kita bahawasanya tidak ada daya dan upaya dan kekuatan. Kena nafi kudrat kita. Walaupun kita dalam masjid nak tunggu semaya, tetap kena nafi ke kudrat kita. Tidak ada daya dan upaya dan kekuatan, kecuali semua itu pertolongan daripada Allah. Kekuatan tadi semua itu datang daripada Allah, walaupun nak tunggu semaya. Jadi kita boleh buat ibadat sesuatu perintah Allah kerana Allah sayang pada kita. Tanya dalam hati kita, nilai amal agama ni tinggi,
lebih maha daripada segala-galanya yang kita miliki lagi. Hari ini kita sifat, kita kena rasa kita ni hamba pada Allah. Di antara sifat hilang ini dalam diri manusia, manusia tak rasa dia ni hamba pada Allah. Mana dalil dia? Dalil dia semaya Jumaat. Malam ni ramai ni kerana bang gula ni. Kedak. Bukan sebab gula ke nasi buku dah. Kau memang gini dah tak mesti setiap malam. Hamba berasa malam ni yang ramai ni. Jadi antara sifat yang kena ada dari diri kita, kita kena kenal diri kita. Ulama tasawuf kata apa dia? Man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa kenal diri dia, dia akan kenal Allah. Dia akan kenal siapa yang ciptakan dia. Hari ni tak ada, sifat hamba ni tak ada dari diri manusia. Kita tak kenal Allah seperti mana kita kenal raja atas muka bumi. Satu kisah sebelum masuk tajuk hamba ni, mukaddimah ni. Satu orang raja berasal daripada Raja Mahmud, berasal daripada Ghaznawi, Afghanistan. Dulu 1000 tahun dulu cerita ni. Ulama banyak ambil kisah daripada raja tadi. Raja Mahmud ni antara raja yang mengalahkan kerajaan Hindu zaman tu. Sebanyak 17 kali baru kalah kerajaan Hindu. Kali pertama serang tak benar, balik saja. Kali kedua serang tak benar, klik saja. Sampai kali kena dah putus asa dah, tak agak dah. Berawal pun tak benar juga. Hindu hebat masa tu. Maka Allah beri pengajaran melalui seekor semut. Dia tengok satu ekor semut meniti di atas satu dahan pokok kecil. Meniti naik sampai separuh jatuh. Meniti pula sampai separuh jatuh. Akhir sekali dia tengok beberapa kali, akhirnya semut tadi melepasi tempat dia nak. Siapa tujuan? Maka dia telah dapat satu pengajaran bahawasanya hidup ini tidak boleh mengalah. Perjuangan mesti diteruskan. Maka dia berazam, dia nekat. Kali ke-17 dia perkuatkan tentera dia. Sekali ini kita kena serang kerajaan Hindu untuk kali seterusnya. Allah beri kemenangan kali ke-17. Nak ceritanya apabila dia merintah, maka dia telah lantik kabinet-kabinet dia. Maka dalam istana dia ada tukang kebun, ada tukang kebun, ada tukang jaga binatang dia. Maka dia telah pilih satu orang tukang kebun dia bernama Ayas. Cerita ni masyhur. Ustaz-ustaz ada cerita belakang ni. Ayas ni adalah tukang kebun kepada Raja Mahmud, tukang kebun. Maka satu kali tuanku tengok cerdik raja ni, dia tengok ramai-ramai, dia tengok Ayas ni orang cerdik, walaupun tukang kebun, genius, orang cerdik, orang ikhlas dalam melakukan kerja dia. Maka raja telah isytihar kepada menteri dia, hari ni better nak lantik tukang kebun better menjadi menteri kewangan, jadi menteri yang jaga harta khazanah raja. Menteri kata raja gila dah ni, tak kata depan lah, sama-sama menteri kata gila dah raja kita ni, tak betul stesen. Tukang kebun jadi menteri kewangan, tak betul raja kita. Maka kerana itu perintah tuanku, akhir sekali lantik Ayas jadi menteri kewangan dia. Maka kerana menteri rasa tak puas hati, raja lantik orang yang tidak betul. Cara lagu mana nak jatuhkan dia? Maka carilah kesilapan Ayas. Cari mana kesilapan dia supaya nak jatuhkan dia. Cerita ni main dah dulu. Kalau main zaman kita ni main dah. Hak pahal-pahal, tak pahal. Cari-cari rupanya jumpa raja ni hari cuti seminggu sekali, menteri bebas. Bawa lah holiday nak pergi mana bebas. Ni hari kerja, sehari cuti. Tapi menteri dia tak ada, hak baru dilantik Ayas tadi, tak ada cuti. Pelik. Hari cuti masuk istana. Masuk pula, masuk mana? Masuk bilik khazanah raja. Bilik yang mana? Harta raja. Jadi menimbulkan perasaan yang
something lah. Masuk hari cuti, masuk bilik khazanah raja. Maka mereka sepakat, tuanku kena wayak ke tuanku raja kita, bahawasanya menteri baru ni tak amanah ni, orang tak betul. Dah lantik orang bukan ahli dia. Raja ni cerdik, dia tahu. Dia kata gini lah, hari minggu sekali dia masuk, kita pakat perhati gapo Ayas buat. Maka menteri sepakat belaka siapa hari yang dijanjikan tu, Ayas masuk dengan pakaian menteri, pakaian raja, masuk dalam bilik tadi. Raja dan menteri semua perhati. Ada satu tempat mengintip. Masa Zalla ni senang je, CCTV doa mereka pun nampak. Raja dulu satu tempat dia boleh tengok dalam istana dia, lebih lagi bilik khazanah dia. Maka masuklah Ayas dengan pakaian menteri, siapa dalam bilik. Maka Ayas telah ambil satu kotak. Dia telah buka kotak yang pertama tadi. Di dalam kotak yang pertama ada kotak yang kedua. Maka dia buka kotak yang kedua, ada kotak yang ketiga. Siapa ada kotak yang ketiga, dia tanggalkan pakaian menteri dia. Ambil pakaian menteri, dia sakut. Maka dia pun ambil pakaian yang duduk dalam kotak yang ketiga tadi, saut. Dia diperhatikan oleh raja. Pakat tengok, di hadapan dia ada cermin. Dia pakai pakaian tadi. Maka dia khitab diri dia, dia kecek diri dia sendiri. Dia pakai apa dia? Dia pakai pakaian waktu dia jadi tukang kebun dia. Dia kata, wahai Ayas, inilah hakikat diri kamu Ayas. Mu dulu tak ada kesekarang, mu orang hina, orang miskin, orang tak pandai kamu wahai Ayas. Tetapi hari ini kerana kesiannya Raja Mahmud kepada kamu, dia lantik kamu jadi menteri dia. Sebenarnya inilah hakikat yang kamu kena sedar wahai Ayas. Kamu adalah hamba, tidak ada apa-apa wahai Ayas. Menteri lain tengok, Masya Allah, rupanya raja pilih satu orang yang mana betul-betul ahli dia, orang yang kenal diri. Maka apa hikmah ulama kata daripada kisah ni? Hari ni kita kena kenal diri kita. Kita beranak dulu tak ada ke sekarang. Satu lah benar pun tak ada di tubuh kita. Beranak besar sikit Allah beri baju pakaian, besar sikit boleh basikal, besar sikit boleh motor, besar sikit boleh kereta, besar sikit nikah, boleh anak. Lepas boleh anak, Allah beri pangkat sikit kedudukan kita. Lalu kat tepi Masjid Ansari, okay, I'm busy, I'm businessman, I'm doctor. Minta maaf, bukan kata nak kata. Siapa perikat kita tak kenal rumah Allah, kita lupa diri kita. Apabila manusia dia kenal diri dia, siapa diri dia, sebenar hakikat diri dia, masjid kita penuh 5 waktu. Kita tahu siapa panggil kita, raja segala raja. Ana malikul muluk, aku ni raja segala raja, kata Allah. Maka raja tadi nak uji juga Ayas tadi. Hari ni better senang hati, better kerana senang hatinya, better nak hadiah semua harta dalam istana hot depan better ni, ambillah, nak ambil jadi milik masing-masing. Maka menteri berebut rasa kira, gajah tak gajah. Hak ni kata hak aku khusimah, hak ni kata hak aku. Habis berebut menteri. Tapi Ayas satu orang cerdik, dia tak pegang ke satu. Dia pegang siapa? Dia pegang raja. Raja tanya, Ayas, orang lain berebut belakang tu, ambil harta aku, mu pegang aku apa? Ni orang cerdik akhirat. Wahai tuanku, apabila saya pegang tuanku, tuanku milik saya. Maka apabila tuanku jadi milik saya, menteri pun milik tuanku. Semua dalam istana ni automatik jadi milik tuanku. In wajadtani wajadta kulla syai'. Allah kata dalam hadis qudsi, kalaulah kamu mendapati aku, mutaat pada aku, mendekatkan diri kepada aku, maka hakikat sebenar kamu telah dapat segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulla syai'. Jika kamu hilang aku, kata Allah, menjauh daripada perintah aku, zahirmu kaya, zahirmu senang,
hakikat sebenarmu telah hilang segala-galanya, tidak ada apa-apa pada diri kamu. Jadi kerana itulah kita kena rasa kita ni hamba pada Allah, sentiasa mengenali diri kita, satu hari nanti kita akan kembali pada Allah. Allah Ta'ala akan tanya setiap perbuatan kita, afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Allah tanya kita, apakah manusia itu menyangka kami ciptakan mereka tak ada sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, sedangkan mereka tidak dikembalikan kepada kami. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sambung masuk pada tajuk kita. Itu muqaddimah. Malam ni kena buat sikit ya. Ayat awal-awal paling cepat pun 9.30. Pakak tengok belakang lawan kodok ni agak-agak pergi padang ngambung mari saja sejam lebih, kuliah setengah jam kelik, berasa tak segar pergi padang ngambung mari. Tapi tu duduk sini nak sikit lah, berapa lama sekali, jaga-jaga sekali lah. InsyaAllah amal cuba ringkas melas setengah, paling lewat dah tu. Paling cepat 8.30, 6 minit lagi. Tak bila beres kau marah kau tak tu? Tak marah dah. Kalau tak bila tak marah tak apa. Masuk tajuk, nama diberi tajuk Ambang Ramadan. Ada Ambang Ramadan. Jadi Ramadan ini satu hadiah Allah pada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita boleh jadi mulia ni kerana sebab Nabi kita. Mulianya umat ni kerana Nabi. Dari satu hadis, dari satu riwayat, Nabi sebut al-jannatu hurrimat 'alal anbiya hatta adkhulaha. Syurga itu diharamkan ke atas nabi-nabi sebelum aku, kata Nabi, sehingga akulah orang yang pertama masuk syurga. Di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali masuk syurga di kalangan Nabi. Dan Nabi tak tinggal umat dia. Wal jannatu hurrimat 'alal anbiya 'alal umam hatta yadkhulaha ummati. Begitu juga syurga itu diharamkan ke atas umat-umat terdahulu sehingga umat aku dulu masuk syurga Allah. Ini mulia umat akhir zaman ni. Kita nak banding dengan umat dulu tak padan. Segi ibadat mereka lama, umur mereka mengatasi kita. Umur umat dulu mengatasi kita. Satu ketika Nabi Musa AS lalu dalam kapung, jalan dalam kapung, dia tengok 1,000 nangis. 1,000 menangis. Maka Nabi Musa tanya, wahai ibu, bapa gitu mau lalu jerit ni? Bapa? Dia kata, wahai Nabi Allah Musa, anak aku meninggal dunia, aku sedih anak aku mati. Nabi Musa tanya, umur berapa wahai ibu? Anak tu umur berapa? Umur anak ambo 300 tahun Musa. Zaman tu umur 300 tahun, baru remaja, baru pemuda, baru zaman tu. Jadi kita, kalau kita perhati, ibadat kita tak banyak. A'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku antara 60-70 tahun. Kalau Nabi sebut lagu tu ghalib, kebiasaan umat Nabi mati umur tu. Kadang-kadang lah ni mati tak ada 40 mati. Tengok mak rempik. Dia kecek lagu dia, kita kena mati di atas jalan yang lurus. Sepakat geng-geng mak rempik. Mana kita berlomba mana ni? Tak, kena malam tahun baru, malam merdeka, dia start berlomba. Dia berlomba ni tak kira lampu merah hijau dah. Dia start situ, dia tak kira badi dia nak menang. Siapa di traffic light, lampu dia merah, orang lain hijau, dia posong pom. Orang lain straight muka hijau, dia merah sepatut berhenti. Tembung kereta berlepak, mati. Saya dia tepuk tangan, alhamdulillah, sahabat kita mati di atas jalan yang lurus. Betul kau duduk jalan lurus? Betul jalan lurus. Tapi bukan lurus dunia, betul lurus lah tu. Jalan yang lurus, jalan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi kita, kalau kita bayar, umur kita tak padan dengan umat dulu, tak boleh lawan dah. Dan ibadat kita dengan umat dulu hebat lagi.
Banyak ibadat mereka dikatakan umat Nabi Musa kalau ibadat dalam gua cahaya tubik. Lama dia tapa syariat dia pada waktu itu, dia tapa sehinggalah cahaya tubik sampai ke langit. Kalau ibadat dalam hutan, pokok-pokok belik tubuh. Lama dia tapa dia dengan Allah Ta'ala tu. Tapi umat Nabi dulu tak boleh masuk syurga lagi, sehingga umat Nabi SAW habis licin masuk syurga, barulah umat dulu boleh masuk syurga. Ini kita kena sedar di kita, tanam dalam hati kita betapa mulianya jadi umat Nabi SAW. Umat yang dicemburui oleh Nabi-Nabi. Dalam kitab Taurat dicerita hampir 10 kelebihan umat Nabi. Nabi Musa baca. Dalam kitab Injil ada cerita tentang umat Nabi. Dalam kitab Zabur ada cerita tentang kelebihan umat Nabi. Bahkan riwayat sebut lebih kurang 70 orang Nabi-Nabi dan Rasul doa pada Allah. Bukan Nabi Tamada, Nabi Rasul Ulul Azmi termasuk. Doa pada Allah, ya Allah, kerana dia baca kelebihan umat Nabi begitu hebat. Ya doa, ya Allah, jadilah kami ni ya Allah Nabi akhir zaman. Kami nak jadi Nabi pada umat akhir zaman yang dibaca dalam kitab tadi. Allah kata, wahai kekasihku, aku sedia dah Nabi akhir zaman ada dia. Ismuhu Ahmad, nama dia Ahmad. Nama Nabi kita yang terkenal di langit Ahmad. Di bumi terkenal dengan Muhammad. Di langit malaikat kenal dengan nama Ahmad. Mustafa antara nama Nabi kita. Jadi Allah kata, aku sedia dah Nabi akhir zaman, wahai kekasih aku. Maka mereka tukar doa tadi. 70 orang riwayat semua. Nabi besar-besar, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Nuh, Ulul Azmi semua sekali. Maka ya Allah, kalaulah aku tak boleh jadi Nabi akhir zaman, jadikanlah kami ni ya Allah umat kepada Nabi akhir zaman. Nak kesedaran pada kita, kita kena sedar kita ni mulia jadi umat Nabi. Daripada title Rasul Nabi minta dengan Allah nak jadi umat akhir zaman, umat kepada Nabi akhir zaman. Allah kata, wahai kekasihku, ada belakang dah. Aku siap belakang dah umat akhir zaman kepada Nabi ni. Dalam 70 orang ulama kata Allah terima seorang Nabi sahaja, iaitu Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa AS, Allah terima doa dia, dia jadi umat kepada Nabi SAW. Waktu dia turun akhir zaman sebagai umat. Kalau kita tengok dari hadis-hadis akhir zaman itu, Nabi Isa turun, Allah angkat naik ke langit umur 33 tahun. Dan Nabi sebut Nabi Isa akan turun sebelum kiamat nanti, dah umur yang sama 33 tahun. Pelik ni. Naik 33 tahun, turun pun 33. Tak masuk akal. Allah tu jawab dalam Quran, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah, satu hari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun di sisi perkiraan kamu, wahai manusia. Bulan Masihi dihitung daripada Nabi Isa AS. Bulan Hijrah dikira daripada Nabi SAW. Jadi kalau kita tengok Nabi Isa naik ke langit ni hari ni 2025. 2000 tahun lebih Nabi Isa naik. Maka dia turun, umur dia naik 33, dia turun 33. Maka di sini dihitung hari di sisi Allah. Satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dunia. 2 hari di sisi Allah seperti 2000 tahun dunia. Jadi Nabi Isa baru naik ke langit hanya baru 2 hari lebih baru. Waktu dia turun akhir zaman umur sama 33. Turun mana? Manaratul Bayda. Kata Al-Hafiz Ibn Kathir, pengarah kitab tafsir Ibn Kathir, aku yakin tempat turunnya Nabi Isa adalah di Manaratul Bayda, satu masjid yang kubah dia warna putih. Balik pani search dalam Google, tulis Masjid Menara Putih di Syria, tu baiklah dia. Siapa hari ni kubah dia warna putih. Diapit oleh 2 orang malaikat, semua orang tengok Nabi Isa turun daripada langit. Turun pada waktu subuh, azan sudah dikumandangkan, orang bel dah subuh. Masa tu menanti kedatangan Nabi Isa AS.
Maka apabila iqamah dilakukan, Imamul Mahdi lantik tolak Nabi Isa alaihissalam supaya jadi imam solat subuh. Tapi Nabi Isa alaihissalam ke depan ke Imam Mahdi, dia jadi makmum kepada umat Nabi. Ini dalil nak kata Nabi Isa turun akhir zaman sebagai umat. Kalau dia Nabi, dia tak boleh duduk belakang orang. Dia wajib kena duduk depan mengimami semaya, kerana dia tu satu orang Nabi bawa syariat dia. Ini antaranya orang Nasara, orang Kristian hari ni, dia yakin, orang Kristian dia yakin Al-Masih, Nabi Isa ni salah satu gelaran dia Al-Masih. Akhir zaman Nabi Isa akan turun sebelum kiamat, dan Nabi Isa akan bawa syariat Nabi Isa. Dia akan bagi tahu syariat Muhammad ni tak betul, syariat aku betul. Tapi sebaliknya, tengok orang-orang ahli kitab ni memang mereka kecek yang nak beriman. Apabila Nabi Isa turun, Nabi Isa perintahkan semua lambai salib dipatahkan, semua salib dipatahkan, dan dibunuh semua babi-babi atas muka bumi ni. Dia dengar je lawan Nabi dia pula. Ni ahli kitab punya perangai. Dia kecek Nabi dia, ayat lagu ni, ayat lagu ni. Dia hanya percakapan sahaja, tapi sebenarnya mereka tak ikut Nabi mereka. Jadi Nabi Isa AS Allah terima dia sebagai umat Nabi. Dia apa? Kerana dia yakin, dia faham mahanya umat Nabi kita. Nabi Ibrahim pun cemburu. Nabi Ibrahim bagi tahu, ya Allah, aku dah lah tak boleh jadi Nabi akhir zaman, umat akhir zaman pun tak boleh. Ya Allah, bagilah sekurang-kurangnya umat akhir zaman sebut nama aku. Maka hari ni setiap kali semaya 5 waktu, kita akan sebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Permintaan Nabi Ibrahim supaya umat akhir zaman sebut nama dia. Ini kemuliaan. Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat, dia cerita tentang umat dulu Bani Israel. Umat Bani Israel, Nabi kata jihad saja, jihad di jalan Allah 80 tahun wahai sahabatku. Sahabat dengar, ya Allah, ya Rasulullah, Tuhan bagi tahu a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umat Tuhan 60-70 tahun. Bani Israel jihad saja 80 tahun, ibadat lain banyak lagi. Maka di sini timbullah perasaan sahabat hasad, dengki kepada umat dulu. Rasa cemburu dengan Bani Israel, jihad saja 80 tahun, ibadat lain banyak lagi. Hasad di sini dengan makna ghibtah. La hasada illa fi ithnatain. Tidak boleh hasad deki, kata Nabi, kecuali 2 golongan saja kita boleh berhasad. Tapi hasad dengan makna ghibtah, hasad deki yang hakikat sebenar, haram tak boleh. Kerana kita cemburu sayang kita kaya, dia sedekah siang malam harta dia, kita deki, ya Allah, kalau boleh aku nak kaya supaya. Tapi wiyah dia miskin, aku kaya dia miskin. Dengan harapan kita nak kaya seperti dia, tapi kalau boleh nikmat kaya tu Allah hilang daripada diri saudara kita, itu haram dalam Islam. Adapun hasad dengan makna ghibtah lain. Ya Allah, cemburunya aku sahabat jiran aku kaya, sedekah duit banyak, aku nak jadi supaya ya Allah tanpa nikmat tadi hilang pada diri dia, maka diperbenarkan dalam Islam. Dah, sahabat rasa cemburu, dekinya dengan umat dulu 80 tahun ibadat. Maka Allah Ta'ala faham, Allah tahu keadaan umat Nabi, umur pendek. Maka turunlah ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Kerana Nabi cerita peristiwa Bani Israel jihad saja 80 tahun. Umat Nabi tak siapa umur tak apa 80. Kalau siapa pun tergaut pada dah, mari sedikit kecok, mana tu kau? Ibadat tak sempurna dah kalau 60-70 tahun. Allah faham keadaan umat ni. Allah Ta'ala turun satu surah, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kerana peristiwa yang Nabi cerita pasal Bani Israel, Allah Ta'ala mulia umat ni dalam satu malam 1 tahun. Allah hadiah malam Al-Qadar. Ya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadar? Bukan malam Lailatul Qadar dah. Orang kita dah sebut malam Lailatul Qadar. Salah.
segi bahasa tu salah. Malam Lailatu malam juga bahasa Arab. Jadi malam ni amu nak cari malam Lailatul Qadar, malam Qadar jadi. Supaya kita kecek dengan saing kita, kau ada masalah Masalah ke apa? Kau ada masalah problem. Kau ada masalah problem, dia mau tahu kau dah. Bagi tu ya. Malam ni tukar malam ni. Kecek ilir sikit. Kau nak cari malam Al-Qadar ni. Habalah malam Lailatul Qadar. Tak kemah mana bunyi. Malam Qadar. Habtunya malam Al-Qadar, malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Al-Qadar itu kata Allah lebih baik daripada 1000 bulan. Kerana sahabat rasa ghibtah, cemburu dengan umat Bani Israel, Allah pada umat Nabi ibadat satu malam. Dalam setahun ada satu malam Al-Qadar. Ibadat kita satu malam menyamai 80 tahun ibadat jihad Bani Israel. 1000 tahun kali kita kali lebih kurang tubik 84 tahun. Ini Allah mulia umat Nabi satu malam beribadat kena malam Al-Qadar, ibadat dia menyamai 84 tahun. Lepas tu kalau semalam kalau kita umur 50. Umur 50 tolak akhir balik kita 15 tahun. 35 tahun kalau kita semua malam Al-Qadar, maka pahala kita mengatasi umat dulu lagi. 10 kali malam Al-Qadar kira 84 kali dengan 10. Tu lebih berapa? 1000 tahun lebih. Itu baru 10 tahun. Ini kesiannya Allah pada umat Nabi. Allah raih ke umat Nabi ibadat satu malam kena malam Al-Qadar, bertepatan malam itu dia akan dapat pahala ibadat hampir 84 tahun. Jadi setiap ibadat dia ada hasil buah dia. Semaya apa kesan daripada buah semaya? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu akan mencegah manusia daripada perbuatan fahsya dan munkar. Zakat adalah menyucikan harta. Haji bagaimana Allah nak kita belajar taat hawa nafsu kita, jijak nafsu kita untuk kita tunaikan perintah Allah. Sukakan Allah, meninggalkan kesukaan kita. Kita suka duduk rumah relax atas katil alaikum, Allah suruh tinggal belakang, pergi bawa kain putih menghadap Allah. Setiap ibadat ada hasil dia. Dan ibadat puasa apa hasilnya, apa kesan daripada puasa Allah nak? Kutiba alaikum, tak imam baca tadi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kesan daripada puasa sebelum masuk puasa bukan baru nak takwa. Khutbah Jumaat hari ni ambuh baca, jelas tak mukaddimah tu takwa dah. Kesan daripada puasa yang sebenar adalah untuk manusia ni, mudah-mudahan manusia bertakwa pada Allah. Tak nanti puasa lah ni kita kena start dah takwa. Setengah ulama kata takwa, makna takwa ni ditafsirkan dengan 3 perkara. Hamba ingat Syekh ya. 3 perkara takwa. Yang pertama sekali, meninggalkan kufur dan syirik. Tu meninggalkan kufur dan syirik. Yang kedua, menjauhi dosa kecil, meninggalkan dosa besar. Yang ketiga, takwa yang ketiga, hati kita hanya saja cenderung pada Allah. Hati kita tidak cenderung pada makhluk. Hari ni kita nak belajar sebelum masuk puasa, training dah. Sucikan diri hati kita daripada segala kufur dan syirik. Hari ni kufur mungkin, syirik dah. Kufur ni maksud kafir lah. Syirik ni terbahagi pada 2. Nak sucikan diri kita sebelum masuk Ramadan, suci daripada awal lagi. Gambar dia, syirik terbahagi pada 2. Satu syirik jali dan satu lagi syirik khafi. Syirik jali kita faham dah, sembah berhala, sembah takpun, sembah matahari, sembah gotong, itu kafir dia. Secara jihad, secara terang-terangan ni syirik yang mana Allah Ta'ala tak terima ibadat dia. Sekarang ni syirik apa kita takut? Asyirkul asghar, syirik kecil ataupun syirik khafi yang tersembunyi dalam hati kita orang Islam. Syirik jelas ni tak ada dah kita.
Mana ada kita semua takum? Tak ada. Tapi syirik khafi masih ada dalam diri kita. Hak ni ditakuti oleh sahabat Nabi. Apa syirik khafi? Wa qala al-Fudail, berkatalah Fudail bin Iyad, satu orang tabi'in. Dia ni asal perampok jalan ni, asal orang jahat, background dia teruk. Allah suntik hidayah pada diri dia, masya-Allah. Hari ni Al-Imam Al-Ghazali banyak bawa kata-kata Fudail bin Iyad. Hak tu orang kita tak boleh tengok zahir dia. Tengok dia ni kakak ni berat dah, mati syurga, mati dengan aku dah kakak ni. Dah. Kita tak tahu orang ni akhir sekali Allah bahkan dia lebih baik daripada kita lagi. Jangan sekali-kali hati kita sangka buruk pada orang lain. Tengok orang tak semaya baik kakak ni dengan aku dah ni. Bahaya perkataan kita. Nah, kita katakan anak orang, minta maaf kadang-kadang ada orang dia kata tengok anak orang tak pakar, dia kata sedap. Oh, anak kakak tu tak pakar belakang tu. Allah Ta'ala kebalik perkataan kita. Ini berlaku depan mata hamba. Ada satu orang tu sedap, dia orang kaya, tak bisa jatuh. Dia tengok anak orang tak pakar, barang ni tak pakar. Allah Ta'ala tunjuk dia, rupa-rupa tak pakar, tak ada dia berlaku. Anak depan molek, anak dia lah tokai dada. Selama ni dia ingat anak dia baik. Rupa-rupanya perkataan ni kembali pada kita. Ibarat kita melontarkan bola di dinding, dia kembali pada kita. Nak katakan anak orang fikir kita dah nak. Jangan mudah nak hukum orang. Nak kata orang ni tak betul, orang ni tak betul. Perkataan tadi kalau itu yang akan kembali pada kita. Jadi berkatalah Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajli nas huwa riya. Meninggalkan kebaikan ni, nak faham molek sini ni. Meninggalkan kebaikan, takut orang kata kita ni jauh. Kita semaya masjid tak tinggal, tiba-tiba orang kata, serus-serus orang kata kita, oh kakak ni nak tunjuk jauh tu, nak suruh orang nak tunjuk jauh tu kisah sejik. Dia pun dengar di telinga dia, ai tak molek ni, daripada orang duk kata kawan ni tak molek, kawan tinggal tak sakit sejik. Duk ngaji Quran molek-molek gin nadah kita bunyi kat kampung kata, oh, nak tunjuk kau orang yang ngaji. Dia pun sampai dengar dia, ai nampak riak lah dia tak sengaji ya. Tak segi sejik Maka dia tinggal perbuatan tak ada gisejik, tinggal ngaji. Kerana orang kata dia takut riak. Dia takut perbuatan tak ada. Oh, nak tunjuk kau orang, takut orang kata riak, takut orang kata. Maka dia tinggalkan perbuatan tadi, takut orang kata. Maka itulah hakikat riak yang sebenar. Kita duk faham, kita buat takut orang kata, oh, elok daripada riak, tak buat ah. Maka kita tinggalkan perbuatan baik tadi kerana orang kata. Maka itulah hakikat riak yang sebenar. Wal amalu li ajli nas huwa syirk. Melakukan perbuatan untuk manusia, pergi masjid nak suara tengok, sedekah nak suara tengok, maka melakukan perintah Allah tadi semata-mata untuk orang, maka itulah syirik pada Allah. Ini syirik ni kena bersih dalam hidup kita ni. Sebelum hari Ramadan, buang segala syirik-syirik yang ada dalam hati kita. Keyakinan yang rosak. Tak? Yakin kau tak bomoh. Pergi bomoh ni bahaya ni. Orang Islam kalau akidah tak kuat sini, habis. Bomoh berubat tak salah, pergi berubat. Tapi i'tiqad kena betul. Belagi mah tak bomoh, tak hati kita yakin pada Allah. Ada setengah orang, oh di sini cerak tak bomoh ni. Kelip ni boleh jalan cerak demo. Itu syirik. Ni syirik syirkul asghar, syirik kecil. Syirik ni lah hak duduk dalam hati orang Islam. Hak kita kena bersihkan diri kita daripada segala syirik. Melakukan amalan supaya orang kata, supaya orang puji, ini syirik belaka ni. Nah, mensyirikkan Allah. Sesiapa yang buat amalan atas muka bumi, kata Nabi, dia buat amalan sedekah nak suruh kampung puji, dia baca Quran nak suruh, ada dosa kita ni. Dah, yang menghalang kita daripada ibadat kerana dosa kita. Berapa berat nak semaya ni? Kerana apa? Dalam kita ni tebal hijab kita dengan Allah. Kerana ni lah kita berat ibadat ni. Rasa berat kerana dosa kita dengan Allah. Masa duduk di Pakistan dulu,
Satu orang tanya Syekh, tanya Maulana, doa lah Syekh anak hamba Syekh. Aku doa lah. Sekarang ni kamu dan pasangan kamu bertaubat pada Allah. Ini basirah ulama. Dia kata kamu ibu bapa tu kena taubat dengan Allah Ta'ala. Sebab apa? Allah zahirkan perbuatan dosa, Allah zahir pada anak kamu. Jadi rupa-rupanya dosa ni memberi kesan kepada ahli keluarga kita. Anak tadi tak dengar kata, dia kata berubah, tolong ubah mak ayah tadi kena bertaubat dengan Allah. Barulah Allah Ta'ala kebuka balik hati anak tadi. Tu ujian anak ni, ujian anak kita tak anak tak pakai. Tapi sebenarnya kita kembali diri kita pada Allah. Allah nak kita lebih dekat dengan Allah. Berkatalah Fudail bin Iyad, apabila aku balik rumah aku tengok bini aku, anak aku kurang ajar ni. Aku tak salahkan mereka. Aku balik, aku ambil air semaya, aku semaya hajat 2 rakaat. Ya Allah, apa dosa aku ya Allah. Ya Allah, kerana dosa aku banyak ya Allah. Baikilah, bukalah pintu hati anak dan isteri aku. Dia kata Allah ubah serta-merta anak bini aku. Jadi rupanya dosa ni dia berkait rapat dengan ahli keluarga kita. Mana-mana ibu bapa anak yang degil, jangan salah pada anak. Baiki diri kita, bersihkan diri kita dosa kita dengan Allah. Menjauhi dosa kecil. Dosa kecil kena jauh selo-selo. Mustahil kita ni. La kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam ni ada dosa berlaku. Kita orang tidur dosa dah. Tengok telefon, tengok naik gambar tak molek. Contoh. Dosa nak elok payah. Hak tu dia kata menjauhi dosa kecil sikit-sikit. Yang kedua, meninggalkan dosa besar. Puasa ni 2 perkara. Pertama sekali, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Menahan diri kita daripada perkara yang membatalkan puasa kita. Apa dia? Makan, minum ataupun berjima, tak bersetubuh pada siang hari. Ini antara perkara yang membatalkan puasa kita. Yang kedua, memelihara diri, tak puasa ni menahan diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan, yang menghapuskan pahala puasa. 2 keadaan. Satu, tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan amalan puasa. Tak dapat gapo puasa. Hak Nabi sebut, ramainya orang puasa di kalangan umat aku tetapi hanya mendapat lapar dan dahaga. Sebab apa? Kerana dia puasa tadi, dia hanya puasa perut, tetapi mata tak puasa, telinga tak puasa, mulut tak puasa. Inilah amalan yang membatalkan pahala amalan puasa. Puasa dia sah, tapi batal, pahala tak dapat, rugi. Apa dia antara amun nak ambil contoh benda yang boleh merosakkan pahala puasa kita, iaitu ghibah, dah mengumpat. Ni kena singgah. Makin puasa bukan puasa nanti nak training dah. Lah ni kena training dah, jaga mulut kita. Al khalqu kulluhum halka illa al alim. Dalam kitab Mirqa dia kata al khalqu kulluhum halka illa al alimun wal alimun kulluhum halka illa al amilun wal amilun kulluhum halka illa al mukhlisun wal mukhlisuna ala khatarin azim. Dia kata seluruh manusia tak selamat. Tak selamat belaka binasa manusia ini kecuali orang yang berilmu. Kita ni kalau tak ngaji dosa besar ni. Ramai orang tak tahu, tak ngaji fardu ain, tak ngaji tauhid, tak ngaji fiqh, tak ngaji tasawuf, ni dosa yang kena tangguh sampai mati. Wajib kena ngaji. Ulama kita kata 3 ilmu, iaitu ilmu tauhid, ma'rifatullah, untuk kenal Allah. Yang kedua, wajib kena ngaji ilmu fiqh, ilmu bab semaya, hukum halal haram makruh sunat, kena belajar. Baca dalam semaya rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dan ilmu tasawuf supaya menjaga amalan kita supaya Allah terima. Kalau siapa tak ngaji ilmu ni sebelum mati, kalau dia mati, dia nak jawab apa dengan Allah? Saka Allah beri masa sama belaka. Zaman lah ni kita dengan alasan apa dengan Allah? Masjid kita boleh kata ke setiap malam ustaz mengajar.
beda hadis, beda tauhid, beda tasawuf, beda fiqh, beda ni ada. Nak tak say itu kita dengan Allah Taala akhirat. Tak ada alasan zaman ni, ya Allah aku tak pergi sebab apa? Tak ada orang ngajar masjid, tak ada. Atas diri kita. Wal alimun kulluhum halka illa al amil. Setiap orang berilmu kata dia tak selamat, binasa juga kecuali beramal dengan ilmu. Contoh dah, alim tahu berilmu, amal dengan ilmu. Wal amilun kulluhum halka illa al mukhlisun. Orang alim beramal dengan ilmu, ikhlas pula, komplit. Alim tahu beramal dengan ilmu, ikhlas dalam amalan dia. Wal mukhlisuna ala khatarin azim. Orang ikhlas berada dalam bahaya yang besar. Oh, bahaya nampak halus amalan ni. Nak Allah Ta'ala terima amalan kita, susah. Kalau kita tengok dalam perkataan dia tu komplit. Orang alim beramal dengan ilmu, ikhlas pula dengan amalan. Patut dia kata orang ikhlas berada dalam bahaya yang besar. Bila? Yaumul mahsyar nanti. Sebab apa? Amalan yang tidak ikhlas, ia tak akan sampai negeri akhirat. Ingat, sesiapa buat amalan tak ikhlas atas muka bumi, amalan ia tak pergi akhirat. Dan satu hadis Nabi sebut, dalam diri manusia ada dua unsur. Satu unsur jasmani, jasad. Satu lagi unsur rohani, roh. Roh kita tak nampak. Kita gerakkan roh ada. Jasad kita satu, roh satu. Dan sumber makanan jasad adalah sumber dia daripada bumi belaka. Hari ni untuk tubuh badan kita ni, semua sumber makanan daripada bumi belaka. Makan tumbuh-tumbuhan, makan buah, makan padi, makan gada adalah untuk jasad. Itu makanan jasad. Maka apabila kita makan makanan bumi, setiap makanan kita dia kembali pada bumi. Hak kita makan tadi dia akan kembali balik pada bumi. Itu tempat dia asal. Begitu juga roh kita makannya dia daripada langit. Semaya, puasa, zakat, haji, Quran, zikir, semua ni makannya roh, sumber daripada langit. Maka apabila kita makan, kita semaya, kita zikir, maka dia kembali balik pada tempat asal dia. Maka satu orang Nabi SAW satu hadis, dia semaya, Allahu Akbar. Lepas semaya bagi salam, maka malaikat akan bawa pahala semaya dia tadi. Akan bawa semaya dia naik pada Allah. Di setiap langit melepasi tujuh langit ada malaikat belaka sebelum naik di hadapan Allah. Maka malaikat akan cek daripada awal semaya. Oh, malaikat tengok kakak ni semaya tak ngaji mana, tak layak kakak ni maya nak tunjuk kat orang rupanya. Maka Nabi sebut sembahyang tadi digumpal seperti kain buruk, dicampakkan kembali kepada si pelaku semaya. Bermakna amalan yang kita buat tidak sempurna, tidak ikhlas, Allah tak terima. Ia tak akan pergi akhirat. Hanya sahaja amalan yang ikhlas sahaja yang diterima Allah akan sampai akhirat. Atadruna mal muflis, kata Nabi. Tahukah kamu siapakah orang muflis, wahai sahabatku? Maka sahabat jawab mengikut kepahaman mereka, man la dirhamalahu wala dinar wala mata'. Orang yang tak ada kesekara ya Rasulullah, tak ada dinar, tak ada dirham, tak ada harta benda, ni orang muflis ya Rasulullah mengikut kepahaman kami. Nabi kata tak. Orang yang muflis di kalangan umatku man yati yaumal qiyamah, orang di akhirat esok pada mahsyar nanti bawa pahala, kata Nabi, bertimbung-timbung. Bermakna amalan dia sampai akhirat hebat dia tu, ikhlas. Nak kait dengan perkataan tadi, wal mukhlisuna ala khatarin azim, orang ikhlas juga masih berada dalam bahaya yang besar, bahaya akhirat ni. Amalan dia Allah terima dah, siapa dah akhirat. Nabi kata, sehingga dalam riwayat lain sebut, seandainya amalan tak ada ditimpa atas gunung, dia letak amalan dia tak ada, hak dia bawa akhirat atas gunung, gunung pun hancur, banyak berat. Tapi sampai di akhirat, wa syatama hadha wa daraba hadha wa akala mal hadha wa safaka dam hadha. Atas dunia dulu dia kata orang, dia pukul orang. Atas dunia dulu dia makan harta orang tanpa hak. Atas dunia dulu dia ngupak kat orang. Maka pahala tadi Nabi kata orang akan ambil lagu tu. Mari satu orang, hei mu atas dunia dulu mu buat jahat kat aku dulu.
Hari ni aku nak tuntut balik kejahatan kamu. Nabi kata cara lagu mana? Diberi pahala tadi. Orang yang pahala banyak tadi, maka seorang ambil. Orang kedua mari tuntut, sehinggalah Nabi sebut pahala banyak. Akhir sekali habis licin. Tetapi orang yang tuntut pahala tadi tunggu kiu, pahala habis. Maka Nabi bagi tahu cara dia ditukar. Kerana nak beri pahala tak boleh, habis licin dah, ditukar dosa orang lain tadi kepada diri dia. Akhir sekali pahala yang hebat, ikhlas tadi. Maka akhirat esok kerana dibagi habis pada manusia, akhir sekali Nabi kata dia termasuk ahli neraka. Ini orang muflis akhirat kerana tidak menjaga wahablum minan nas. Hak dia jaga ikhlas tadi dengan Allah, semaya dia zikir zakat comel dah, kerana banyak sakut akhirat esok dengan manusia. Tak, hak tu ulama kata dosa dengan Allah sebanyak mana akad tangan Allah ampun. Dosa dengan manusia, ingat, walaupun kita soleh setara mana pun tidak akan terampun dengan bertaubat aku tu. Mesti kena minta maaf. Banyak mana kita buat jahat kat orang dulu, banyak mana mulut kita ngopak dulu. Ni antara amalan yang membatalkan segala amalan kita atas muka bumi. Kalau puasa dalam keadaan tak jaga mulut, sia-sia. Amalan ngopak ni maha besar. Nah, Nabi sebut bagaimana waktu Nabi naik Isra' Mi'raj. Setengah jam lagi dah. Nabi naik Isra' Mi'raj, diperlihatkan syurga. Nabi masuk, malaikat Jibril tengok. Maka diperlihatkan dengan aku pula. Nabi tengok orang tu kena kuting lidah, orang tu kena hatuk kepala dengan batu, macam-macam azab. Di antaranya orang tu Allah jadikan kuku dia daripada besi. Maka dia kurang muka dia ni, habis licin kuku ni, kulit daging muka ni habis. Maka Allah Ta'ala wicomel balik, kembali asal. Dia buat pula. Nabi tengok sia, muka sendiri dia, raut muka dia habis, tinggal tulis saja. Akhir sekali comel pula. Nabi tanya, wahai Jibril, siapa ni? Azab siapa ni? Maka Jibril kata, wahai Rasulullah, inilah azab kepada si pengumpat. Orang ngumpat, dia ada neraka, dia akan cekam muka dia sehingga lagi luh habis. Nabi begitu rasa kesian, takutnya perbuatan ni. Antara Nabi turun daripada Isra' Mi'raj pertama sekali, dah, Nabi telah wajibkan seluruh umat Nabi puasa satu hari. Nabi perintah supaya semua umat Nabi puasa belakang. Maka dalam keadaan lagu satu hari itu yang wajib. Mari satu orang sahabat, ya Rasulullah, ada di kalangan sahabiah kita, orang tina kita, dua orang itu tak boleh puasa. Dua orang tak boleh puasa, ya Rasulullah, minta syafaat. Kerana nak jumpa Nabi tak berani. Rakyat kepada sahabat lelaki, rakyat tolonglah, rakyat ke Nabi, kami dua orang ni tak boleh puasa. Maka Nabi kata perintah wajib puasa, tak ada rukhsah, tak boleh tinggal. Duk semata dua orang tina tu kata, ya wahai sahabat, rakyat ke Nabi, tolonglah, kalau kami puasa juga dua orang ni mati ni, seolah-olah mati, tak urut. Maka sahabat gaib pada Nabi, ya Rasulullah, dua orang wanita ni tak boleh puasa sungguh ya Rasulullah, kalau puasa mati dia. Maka Nabi kata, wahai sahabat, panggil dua orang wanita ni, panggil, menghadap dengan Nabi. Siapa depan Nabi? Maka Nabi perintahkan sahabat lelaki pergi ambil bekas wadah, satu wadah bekas. Siapa depan Nabi? Nabi kata, wahai dua orang wanita, muntahkan apa yang kamu makan. Muntah. Dua orang wanita, ya Rasulullah, kami puasa tak makan. Puasa ya Rasulullah. Nabi kata, muntahkan apa yang kamu makan, daging saudara kamu. Dalam riwayat sebut, wanita tadi mutah betul. Tubik apa? Tubik bangkai daging manusia. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Allah bagi tahu, orang ngumpat ni ibarat dia makan daging saudara dia dalam keadaan mentah-mentah, dalam keadaan bangkai busuk. Fakarihtum, nescaya kamu tidak akan suka untuk makan daging bangkai manusia. Allah zahirkan perbuatan ngumpat. Maka Nabi kata, perut kamu berpuasa tetapi mulut kamu tak puasa. Ini amaran Nabi. Inilah amalan yang menghapuskan pahala kita akhirat. Tak ada untung sikit apa. Ingat, kecek benda buruk orang dua perkara je. Kalau betul dengan waqi' hak dia buat, maka dia jadi ngopak.
Kalau tak betul, automatik jadi fitnah. Walaupun betul sahaja kita buat barang tu, kita kecek pasal dia, maka automatik ngopak walaupun betul. Kalau tak betul, dia jadi fitnah. Wal fitnatu ashaddu minal qatl. Fitnah itu dosa dia lebih besar daripada bunuh apa? Bunuh sih. Kalau A bunuh B, habis itu dah. Mati B, habis. Dosa dia dengan B je. Fitnah ini yang tersebar. Satu dunia hari ni tahu fitnah orang ni buat. Walaupun benda ni tak betul, disebar-sebar. Itulah kata Allah, dosa fitnah lebih besar daripada membunuh. Faham ngopak? Adakah semua perkara tak boleh kecek pasal saudara kita? Boleh. Imam Nawawi telah tulis dalam Syarah Muslim dia, ada beberapa perkara yang mana boleh kecek keburukan saudara kita. Boleh. Di antaranya untuk mengambil fatwa. Contoh, di zaman Nabi satu orang sahabiah perempuan bernama Hindun. Dia jumpa Nabi kerana tak lelaki ni kedekut. Ni muslimat kena ingat. Kalau ada tak lelaki kedekut, amah amba royak. Hindun ni satu orang wanita sahabiah. Tak lelaki ni kedekut. Kadang-kadang orang kaya ni lebih kedekut daripada orang miskin ada. Pelik. Kau kaya kau kedekut, kau kaya kau kedekut. Tak masuk akal kita deh. Kalau kira orang kaya, Allah. Satu orang muslimat jumpa hamba, ustaz. Yalah ustaz raya. Tak lelaki hamba dah tu. Oh. Mana kata kak? Tak lelaki kita Allah tak tahu dah saya. Harta banyak tapi Allah kedekut lah. Nak makan dia apa kedekut? Usah kau hamba. Ada kadang-kadang ada penyakit orang kaya, kau kedekut. Pelik something. Pada kira kaya tu lah pemurah, tapi tak. Cerita sikit tak apa, orang tak kenal. Tak usah cerita, tak ada. Jadi nak cerita kau pasal ni? Beberapa perkara boleh kecek buruk orang. Yang pertama untuk mengambil fatwa. Hindu jumpa Nabi, ya Rasulullah, apa pendapat Rasulullah tentang suami saya? Suami saya ni kedekut sangat. Saya nak keperluan saya, tak minta pun tak sewi, kedekut. Maka Nabi telah bagi fatwa, boleh. Ingat, kaum wanita, kalau tak lelaki kedekut, benda yang asas lah maksudnya. Siapa nak beli beras pun tak saya beli. Boleh tak saya ambil harta suami saya tanpa izin, ya Rasulullah? Nabi kata, boleh sekadar keperluan kamu. Kita ambil juga ustaz royak begini, nanti kita nak curi harta tak lelaki kita. Nak apa? Nak beli mah suami. Ini bukan keperluan dah tu, mah tu. Makan minum bagi makeup kita sekadar. Tak apa. Siapa curi apa sak keperluan mah siapa sini? Ni bukan keperluan ni. Tak, ini tomok halaba ni. Pula. Boleh. Beberapa perkara dikecualikan boleh. Ataupun kita kecek benda yang diperbolehkan, cerita aib. Enggak apa dia? Orang mari nak minai kampung kita. Ni ramai kita bahas. Orang mari daripada Kuala Lumpur, bawa rombongan 10 hotel kereta mari nak minai. Orang kampung kita nak minai orang kampung kita, orang Tino. Maka dia akan tanya siapa yang lebih layak tanya adalah orang jiran dia, orang tepi rumah. Dengan harapan mari 10 hotel kereta nak merisik. Dia akan tanya jiran tepi, kata setara mana orang Tino tepi rumah habis tu. Kita berasa nak buat natu dia ni, setara mana dia pun ingat ustaz ngajar. Ustaz ngajar haram menceritakan keaiban, tak boleh, dosa. Maka dia kata, uish, bagus. Ya kau, bagus. Orang itu pun kerana perkataan kita, dia pun terima. Nikahlah jadi. Sebulan yang pertama menantu. Masuk bulan yang kedua bukan menantu dah, anak hantu. Tak tua kata, Allah bodoh lah kalau aku tahu tak nikah. Kakak tu ayat dulu. Di sini hukum dia wajib menceritakan benda sunnah, tak dosa. Jangan silap Sebab apa? Nabi kata nikahilah wanita 4 perkara. Kecantikan, kaya, nasab yang baik, keturunan yang baik dan agama dia. Mencari menjaga agama di antaranya nasab, keturunan. Kita kira yak dia, bagus orang Tino ni, tak ada lah di kampung kita ni. Ketiga tu atas jadah dah. Kita lepak pula gula wecayanya nanti kan. Ini haram, dosa besar kita. Kalau kita tak rayak benda sebenar. Cuma kalau kita tak sayang benda sebenar, kita lapik sikit.
Kalau boleh Syekh, kalau boleh cari orang lain dulu. Ayat faham dah biasa. Kalau gitu bapa royak saya. Boleh kita royak. Tidak dosa royak orang tena ni. Tak kira jatuh mana mari ambil semacam contoh. Tobek dengan jatuh tu ni semaya baik tak boleh kita royak, tidak berdosa, tak termasuk menceritakan keaiban. Dan mengumpat ni skop dia luah. Bukan sekadar kecil. Ngumpat ni mulut isyarat ngumpat, mata isyarat ngumpat. Dalam kitab Midrajul Fawatih dia kata isyarat mulut ngumpat. Hari ni kita ingat ngumpat ni kecil. Apa takrif ngumpat? Menceritakan perihal saudara kita yang dengar yang sakit hati. Memang dia buat, tapi kecil pasal aku, memang aku buat. Itu adalah mengumpat. Jadi di zaman Nabi, waktu Nabi SAW sebelum dia nak meninggal dunia, ingat Nabi hanya tinggal semaya jemaah dalam hidup Nabi bersama sahabat hanya 17 waktu sahaja dalam hidup Nabi. Ulama telah buat kajian, Nabi tak semaya jemaah dengan sahabat Nabi hanya 17 waktu sahaja dalam hidup Nabi. Yang pertama, Nabi wafat pada pagi Isnin. Malam Jumaat Isyak. Waktu malam Jumaat sebelum Nabi wafat, Nabi tak ada semaya jemaah. Nabi angkat Abu Bakar jadi imam Islam malam Jumaat. Dan hari Sabtu 5 waktu, subuh sampai Isyak. Jadi hari malam Jumaat, Jumaat sehari. Jadi satu hari Sabtu 5 waktu juga. Jadi sebelah. Hari Ahad 5 waktu. Jadi belah. Subuh pada Isnin Nabi tak ada semaya Jumaat. Nabi tolak Abu Bakar. Daripada lepas subuh baru Nabi wafat. Hanya Nabi tinggal semaya berjemaah dengan sahabat, semaya fardu hanya 17 waktu saja. Nabi SAW sebelum nak meninggal dunia 2 bulan sakit kepala. Sakit Allah Nabi. Sehingga Nabi kat serban, kita kalau benda sakit kita pegang kemah supaya dia hilang sakit. Jadi Nabi sakit 2 bulan. Sehingga Nabi ambil serban ikat kepala dia, kemah kemih supaya hilang kesakitan. Yang paling kritikal sekali 5 hari akhir. Waktu Nabi sakit, Nabi isteri ramah. Maka musyaraklah isteri Nabi, siapa yang berhak jaga Nabi. Duk mana Nabi ni? Musyarak isteri Nabi, hak layak jaga Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sepakat bini Nabi, Nabi di rumah Aisyah kerana dia hak paling muda. Dan setiap hari semua bini Nabi akan ziarah Nabi. Ziarah Nabi. Di antara isteri Nabi hak ziarah Nabi setiap hari adalah Sauda. Sauda ni isteri Nabi tua sikit, beromo. Ada di kalangan isteri Nabi dia nak nikah dengan Nabi bukan kerana ya Rasul nikah aku tak apa dah. Mu tak sejadah bahagia aku pun tak apa. Aku nak jadi binimu ya Rasulullah. Ini Nabi menikah kerana maslahat. Ingat molek. Orang kafir hari ni kata Nabi kita ni gila set. Nabi nikah dengan umur 9 tahun, gila macam-macam. Dan sebenarnya kita ni Nabi menikah ramai ni maslahat umat, banyak kebaikan. Satu ketika nak masuk cerita bab Ramadan mana ni. Tekok lain ni tak imeh tak apa. Tak apa kita kena pula tak imeh dah. Kita ada break dish. Satu ketika sahabat Aisyah radhiyallahu anha, satu orang tanya Aisyah, "Wahai Aisyah, aku dengar Nabi semaya sunat lepas zuhur, lepas asar. Aku semaya sunat lepas asar. Nabi aku melihat Nabi, aku dengar Nabi semaya sunat lepas asar, ba'dih asar." Aisyah kata, "Jangan tanya aku. Peristiwa ini Nabi berada di rumah isteri Nabi hak lain, tak ingat nama apa. Maka kita tanya dah isteri sana. Maka kita tanya isteri yang kedua tadi, isteri kata, "Ya betul. Nabi solat sunat lepas asar. Peristiwa ni betul berlaku." Sebenarnya Nabi semaya sunat lepas asar adalah Nabi qada semaya zuhur tadi. Lepas asar semaya sunat zuhur, semaya sunat ba'diyah zuhur, Nabi tak ada buat, Nabi qada lepas asar. Sebab satu rombongan di luar Madinah mari duduk Madinah 3 hari. Belajar Islam dengan Nabi, hari terakhir dia nak balik, "Ya Rasulullah, kami lepas zuhur, kami nak balik." Nabi lepas semaya bagi salih doa, sahabat tu nak balik. Maka Nabi ajak adab di sini pada umat. Nabi ajak lepas semaya, Nabi tinggal semaya sunat, Nabi raikan kabilah-kabilah tadi nak balik di negeri dia. Sehinggalah Nabi layak masuk waktu asar. Maka Nabi tak sempat semaya ba'diyah zuhur tadi.
Kerana itulah lepas asar Nabi semaya. Ini pendapat Imam Syafi'i kita. Tidak sesiapa yang istiqamah semaya sunat tak biasa tinggal, maka dia boleh qada semaya lepas dah tu. Contoh sebelum subuh tak biasa tinggal sunat sebelum subuh. Mari-mari tak imam semaya dah. Lepas subuh akak tangis semaya sunat balik, qada semaya sunat qabliyah subuh. Tapi jangan buat sini. Orang kata kakak ni jahil. Orang suruh ngaji maya bolok dah lepas subuh. Dah. Orang tak faham lah. Tapi orang faham tak apa. Kalau tu Nabi qada semaya tu. Jadi waktu Nabi dikelilingi oleh wanita isteri dia ramai, waktu tu Nabi nak wafat dah. Tak awaklah dia. Maka Saudah isteri Nabi tua dah. Saudah ni dia tengok Yukhsiyah pada Nabi, terlalu tengok suami dia kan, sakitnya Nabi. Maka apa yang ada dalam hati tadi terkeluar dengan lidah dia. Hati dia tadi menggambarkan di lidah dia. Kerana tak sanggup sangat sehingga dia kecek. Dia kata, ya Rasulullah, bini lain ramai ni. Ya Rasulullah, kalau dah seandainya sakit Rasulullah ni, Allah pindah atas diri Saudah isteri kamu ni, wahai Rasulullah, nescaya aku rela tangguh sakit tadi. Aku rela sanggup atas aku supaya suami aku tak sakit Rasulullah ni. Bini lain dengar. Ni. Kalau nak tahu lagu ni kena nikah ramah saya kata, insya-Allah. Lawan kodok ni. Tak bila? Dah ada tekak tu. Nak nikah ramah saya kata. Baru tahu. Saja muslimat jangan marah. Nak segar sikit ni. Jadi gambar bini lain tengok, maka isyarat dengan mulut. Dia tengok tak lelaki dia badi di kalangan isteri Nabi. Supaya seorang yang saya ke Rasulullah. Nabi dalam keadaan sakit, Nabi kata, wahai isteriku, ambil bekas. Tengok Allah tunjuk perbuatan tadi. Maka bini dia bawa tadi, ya Rasulullah ni bekas. Nabi sakit. Nabi panggil bini yang ngopak tadi. Tak sebut nama. Maka panggil, wahai isteriku, muntah apa yang kamu makan. Bini dia kata, ya Rasulullah, saya tak makan. Saya pernah tak makan lagi ni. Nabi kata, muntahkan daging saudara kamu tadi. Isteri Nabi mutah betul. Mutah tu daging bangkai manusia yang busuk. Ini isteri Nabi, Allah tunjuk perbuatan tadi. Inilah perbuatan yang merosakkan. Kita hendaklah kita meninggalkan segala dosa besar. Ngopak ni dosa besar. Hotu di akhirat esok pahala banyak. Kerana perbuatan percakapan kita menyebabkan habis segala amalan kita. Ada jaga ngopak ni sedap. Dia sedap ngopak ni, pelik juga. Kecek benda orang memang sedap. Tapi nak sepuji sayang kita benda baik payah. Tapi kena cerita bab buruk orang, kena berlagu angin molek. Ada sama-sama kita menjauhi dosa-dosa besar kita. Sebelum masuk Ramadan ni kena siap dah. Kalau kita nak jaga mulut kita. Kalau tak latih lah ni, kali gehuti hari ni jadi bisu, esok masuk ICU. Orang biasa ngopak, orang biasa kata sedap, tiba-tiba ustaz kata senyap. Demam. Jadi lah ni belum masuk masa tu latih dah. Ingat, kecek buruk orang dua je. Kalau betul, ngopak. Kalau tak betul, fitnah. Tak ada guna sikit habut. Dan akhir sekali, iaitu antara makna taqwa, iaitu hati kita hanya cenderung pada Allah. Makin kita dekat dengan, makin kita dalam keadaan kita berpuasa, makin dekat dengan Allah. Hati kita, perhubungan kita, pergantung kita kepada Allah Ta'ala. Jadi nak masuk Ramadan, Allah Ta'ala telah hiasi syurga kita. Syurga orang yang berpuasa dihiasi oleh Allah. Semua amalan lain, kata Allah, amalan lain dia malaikat yang akan catat amalannya. Tapi puasa, kata Allah, aku sendiri yang akan beri pahala pada dia. Ni kehebatan puasa. Dari puasa mari kepada kita, yang pertama Allah nak kita takwa pada Allah. Yang kedua, puasa mari pada kita, kita tak usah jadi trend. Ingat molek, hari ni jadi trend puasa. Satu, banyak-banyak. Kenapa Piramli wadah cerita ni. Dua, jarang, kadang-kadang. Tiga, jarang-jarang. Empat, sikit-sikit. Maksud lain tu, tapi boleh guna zaman kita ni. Satu, yang pertama, malam satu Ramadan banyak-banyak.
Masjid kita tak muat ni, tak imam kena buat sebutir lagi. Penuh masjid ni malam pertama. Masuk malam 20. 10 yang kedua. Ya kurang separuh dah. Nah, sikit-sikit. Sikit-sikit belah. Masuk barang yang terakhir, tinggal hak skala. Cuba kita tanya diri kita deh. Ubah sifat ni, ubah tahun ni. Ubah lah. Kita kena ingat hakikat puasa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa pada Allah. Tapi pelik, makin nak habis puasa sepatutnya makin bertambah takwa. Makin saya nak tinggal puasa, makin saya nak tinggal tarawih kita, qiyamul lail kita. Tapi pelik, cuba tanya diri kita, kita ni ibadat kerana Ramadan ataupun kerana siapa? Sesiapa ibadat kerana Ramadan, dia tak akan kekal dalam ibadat. Sesiapa ibadat kerana suasana pun dia tak rok. Dia kena tanam dalam hati kita daripada awal, aku ibadat kerana Allah. Apabila dia ibadat kerana Allah, dia tak akan terkesan dengan suasana. Orang tu klik pergi beli baju raya, hak tu pergi makan colek lah game. Diri aku ibadat kerana Allah. Buat sifat ni tahun ni, pelik. Sepatutnya makin habis Ramadan bertambah takwa, makin sedih, makin sayang Ramadan nak pergi. Tapi sebaliknya berlaku, makin akhir Ramadan makin jauh dengan masjid. Tinggal ibadat-ibadat yang Allah Ta'ala fardu pada kita, ibadat yang Allah Ta'ala sunat pada bulan Ramadan. Ini satu kerugian pada kita. Itu kita kena latih diri kita. Niat molek nawaitu kita ibadat kerana Allah. Jangan terkesan walaupun Ramadan nak pergi, hak tu lah kita sedih. Tak sedih suasana sebelum ni. Apa renggih. Tapi kita berlaku pelik. Hak tu kita tanya diri kita, aku ni ibadat kerana apa? Kalau ibadat kerana Ramadan tak kekal. Kesal daripada takwa, makin dekat dengan Allah. Makin akhir Ramadan makin saya. Bahkan selepas Ramadan dia berterusan ibadat tadi. Mungkin ada orang golongan yang ibadat boleh puasa ya. Boleh puasa nampak muka ya. Dek ujung nampak ni orang ibadat Ramadan. Kita tak say lagu tu. Kita nak ibadat sebagai hamba Allah. Makin dekat, umur kita makin tua, makin dekat dengan akhirat, makin bertambah ibadat kita. Dan orang setengah orang dia masuk bulan Ramadan, dia tak seragam apa. Ada masuk bulan Ramadan, dia bagi dia biasa. Ini something wrong. Orang hak mana masuk bulan Ramadan tak tersegap apa, super kala. Ni orang ada penyakit. Dah mudah faham lagu nama contoh. Udang galah mahal, udang galah. Sotong mahal. Dak, lobster. Udang galah besar. Kita pergi kuih ke saing kita, boh. Udang galah ni, boh. Ya, tak kalau tak sih. Sotong ni mahal kalau beli demo ni. Ambil kalau tak sih. Pak klik kita, tak apa dah saing tak sih. Duk 2-3 hari trailer. So trailer. Dak, daripada Kuala Lumpur. Dia lek warna depan tu. Jatuh. Dak, tepi kapung gong ni. Apa kita ni? Batu 7. Batu jong. Ya lek warna selak. Rebuh depan tangga hak orang tak sibuk, hak kita nak udai dia tadi. Nak udai dia sang kita tak sibuk lah. Kau klik saja gitu. Dia molek, dia lek daripada Kuala Lumpur jatuh depan tangga rumah dia. Orang sekapung pakak mari. Sekapung pakak mari. Tuai dia baloi kata ambil lah. Kawan nak potik tak orang dah. Kawan halal saja makanlah. Kapung pakak bawa beldi, bawa plastik, bawa habis. Dia duduk depan tangga, duduk goyak kaki. Dia tengok orang dia ambil buah udang, dia ambil sotong ketan. Guru dia kata, boh, demo dia pelik kawan ni. Orang wis sotong demo apa demo tak sih. Ni, satu trailer jatuh depan demo, orang berubuk belakang. Demo tak sih juga dia kata. Ya patah ya. Kata apa demo tak sih ni? Dia kata kawan gauk. Kawan gauk. Rupa-rupanya tak serang nak makan udang, nak makan ketai sekarang ni apa? Ada nyakit. Boleh puasa lagu tu juga. Allah Ta'ala awaluhu rahmah. Rahmah Allah menipah ruah. Wa awsatuhu maghfirah. Di tengah-tengah boleh puasa pengampunan Allah.
Wa akhiruhu itqum minan nar. Akhir ibadat kita, akhir 10 akhir Ramadan, Allah nak jamin kebebasan daripada neraka. Tiba-tiba ya mari boleh puasa semaya berjemaah pada. Ya tak semaya jemaah. Quran jauh sekali. Jadi ni orang lagu ni tak terkesan dengan Ramadan, orang ni orang ada nyakit. Hakikat sebenar nikmat agama tu nikmat. Semaya nikmat, puasa nikmat, zakat nikmat, Quran nikmat, zikir nikmat, sedekah nikmat. Tapi tiba-tiba tak berasa sedap. Sebab apa? Nyakit. Sayang kita pergi melawat orang di hospital ni. Pergi hospital. Kita tahu sayang kita Februari dia kepala kambing. Tak email pas ngarik pergi ngatik lagi. Masa dengar. Oh, duduk viral tu. Tak email, malah dia ngatik. Ada dah hal ni 2 tempat dah. Kepala kambing ni. Oh boleh. Pas ngarik tak email lagi. Tapi bukan tak email batu jom. Nuh, tak email belah Israel tu. Allah kau ni. Nak cerita Februari dia kepala kambing. Sayang dia tahu sayang dia duduk hospital sakit. Dia tahu lama dia duduk sayang kawan dia suka makan daging kepala kambing. Bawa sup kepala kambing masuk siapa daripada sayang duduk hospital. Boh, kau demo bagi demo suka. Dia kata, kau tak sih dah. Kau tak suruh sedap sikit abu. Apa? Sakit mulut bahaya tu. Tak sih ke apa? Hakikat sebenar kepala kambing sedap. Makan dia buah orang bawa dia tu sedap belakang lagi. Tapi kerana sakit, maka semua benda tak nikmat. Bapa kita tak suruh nikmat ibadat, kita sakit. Sakit ke apa? Sakit dalam kita. Iman kita ni tak betul. Mana tempat nak suci iman kita? Nak bagi ke sakit dalam iman kita? Masjid. Mula-mula sekali mari masjid, hari-hari ulai-alik ke masjid. Lama-lama Allah campur ke manusia. Dengar kuliah pula, dengar. Lama-lama akan campur ke manusia dalam belajar agama. Ada. Jadi bagi diri kita masuk bulan puasa, janganlah sekali-kali kita sia-siakan waktu bulan Ramadan. Perbanyakkan Quran kita dan perbanyakkan taubat pada Allah. Taubat pada Allah, ingat molek. Dosa kita hari ni, bapa kita berat ibadat kerana dosa kita. Bapa susah nak bangun sembahyang tahajud, subuh sama tak ada. Dosa kita. Dosa kita menghalang kita daripada melakukan ibadat pada Allah. Maka bertaubat pada Allah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak ada dosa belaka. Jangan ada seorang pun habis pada malam ni rasa aku ni hebat, aku ni ustaz, aku ni hebat, aku ni yang tak ada dosa. Dah. Akulah bangun tahajud malam, akulah paling banyak baca Quran dalam kapun ni. Dah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap anak ada dosa, kata Nabi. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa yang kembali pada Allah. Allah layan umat Nabi ni begitu lemah lembut. Ingat, satu ketika Nabi Isa AS 3 orang lagi. Nabi Isa AS dia duduk di satu tepi laut. Ni cerita dalam tafsir dia sebut. Nabi Isa tengok satu ekor binatang naik daripada laut, suci lah, tubuh dia dalam laut, naik sampai darat. Dia gelupur dalam selup, dalam tepi patah tu, dalam tepi dalam pasir. Cuma tubuh dia. Maka dia masuk dalam laut pula. Lepas tu suci balik, dia mandi-mandi, dia naik pula. Beberapa kali Nabi Isa tengok, ya Allah, ya Allah, tanya Allah, apakah muamalat mu nak tunjuk kat aku? Gapo ni ya Allah? Apa pelik ni? Gapo mu nak tunjuk kat aku ni? Apa hikmah daripada cerita binatang tadi? Naik cemar, turun pula suci, naik cemar, turun suci. Maka Allah bagi tahu, wahai Isa, itulah perumpamaan umat Ahmad. Itulah perumpamaan umat Rasulullah. Bapa? Dia buat dosa banyak. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Umat Nabi Muhammad ni buat dosa ngaku siang malam. Dosa siang malam dia buat pada aku. Maka dia kembali tobat pada aku ampun dosa dia, suci balik. Tapi buat pula. Maka dia pun nak macam tadi lah. Buat pula dosa tadi, tobat pada aku. Ya Allah, sampai bila buat dosa tobat, buat dosa tobat, buat dosa tobat? Allah kata sehinggalah umat Ahmad itu penat dengan dosa. Betul. Kita perhati kadang-kadang ada orang tu background dia berat dulu. Dulu dia tak kenal sejik, dia tu gangster. Akhir-akhir ni dia kenal masjid. Kalau kita kata apa, demo dulu berat. Demo tu makan demo tu. Demo minat benar dulu tu. Hotel tu. Asyirah. Kayak buah. Kau lalu belakang, siapa pikat kau tak sir.
Inilah Allah layak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah umat Nabi ni cemuh dengan dosa. Dia sendiri nak taubat tak dah, aku lalu dah kata. Ni layannya Allah pada umat Nabi. Bulan puasa ni Allah bagi tawaran, siapa nak dapat pengampunan aku, minta dengan aku. Aku akan perkenalkan pengampunan dia, dia taubat dia. Siapa nak bebas daripada api neraka, aku akan bebaskan dia. Jadi jangan sia-sia Ramadan tahun ni. Ingat, anggaplah ini Ramadan terakhir aku. Kalau tahun ni aku buat sepuluh sekala juga, rugi kita. Tak ada perubahan sikit habuk dalam hidup kita. Jadi supaya jadi adab. Masuk Ramadan sekadar puasa petang, duduk lepok. Ini satu kerugian hidup kita. Buat balik, nawai itu kita azam baru masuk Ramadan tahun ni. Tidak ada satu waktu yang aku sia-siakan dalam hidup aku. Ingatlah, inilah Ramadan terakhir yang Allah beri pada aku. Dan setiap Ramadan, kalau boleh jangan tinggal semaya. Ini ngalah sekali akhir ni. Seminit lah kita iman. Kalau marah tak iman naik bang. Oh, dah boleh dah iman. Ingat, siapa hok malah sekali, paling malah dah ni. Dia rasa malam ni tak boleh terawih kawin, tak urut ni. Ambo bagi cadangan lah. Ambo punya ni ambo sendiri peribadi, jangan tinggal selama Ramadan, jangan tinggal 2 waktu semaya ni kalau boleh. Cuba latih. Hak lain tak ada tak apalah, kerja sehari letih, zuhur, asar, maghrib. 2 waktu ni jangan tinggal. Paling malah letih, kerja letih malam rasa tak terawih. Tak apa. Yang penting paling kurang 2 waktu ni jangan tinggal. Waktu sembahyang isyak berjemaah jangan tinggal hari jatuh. Yang kedua, waktu subuh berjemaah. Man sallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Siapa yang mana sembahyang isyak berjemaah, maka pahala dia, kata Nabi, seolah-olah dia telah beribadat pada Allah separuh malam. Wa man shalla as-subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullah. Siapa yang sembahyang subuh berjemaah, maka pahala dia seolah-olah dia telah beribadat pada Allah seluruh malam dia. Kena malam itu al-qadar. Kita ibadat lain tak buat dah. Tahajud pun tak ada dah buat, tak ada dah witir, tak ada dah tasbih, tak ada dah sembahyang tarawih. Tapi 2 waktu ni mudah-mudahan kalau kena malam al-qadar, pahala dia seumpama 84 tahun kita sembahyang isyak, 84 tahun kita sembahyang waktu subuh berjemaah. Dah paling kurang dah tu. Malah tak ada tahajud ke, tak ada tarawih, tak apa. 2 waktu ni jangan tinggal sembahyang jemaah. Malah setara mana pun sembahyang isyak berjemaah, subuh berjemaah. Dan setiap malam latih diri kita sedekah. Dah akhir dah tu. Ada satu orang hamba Allah yang jumpa hamba, Ustaz, hamba masuk Ramadan, hamba tukar duit 5 ya. Hamba ambil untuk hamba 5 ya sebulan. Dan bini hamba pun hamba buat gitu. Setiap malam hamba akan guna 5 ya untuk hamba sedekah. Dan bini hamba setiap malam dia sedekah untuk dia. Dia didik anak kita ni, anak-anak kecil kita ni. Wih dia setiap malam Ramadan, kita sudah wih ke anak kita sia 2 ya tu lah masuk dari tabung. Kalau kita buat setiap malam, Masya Allah, kena pada malam Al-Qadar, berapa banyak pahala kita pada malam itu. Ya dah, nak dapat lain itu qadar tak payah. Istiqamah sampai akhir Ramadan. Jangan buatlah hak lepas dah sebelum ni, kalau duduk persekala tak ada guna kuliah kita. Ustaz mari jauh-jauh mai kecek gini tak amal sikit abu. Jadi ya rugilah kitanya. Dipadalah kalau kita mari jauh ni paling kurang tahun ni tak imeh. Agak-agak terawih daripada awal sampai akhir penuh dah. Kalau tak penuh tak imeh ayat kita dah. Kita mari mula tak imeh. Kita tanya demo ni kakak ni janji kahwin dulu. Gora minta maaf banyak tak bila. Jadi sekadar tu dulu. Mudah-mudahan Allah Taala bagi kefahaman pada kita. Allah panjang umur kita pada tahun ini, insya-Allah dia berlaku dengan Ramadan, dan Allah hadiah pada kita rezeki kepada kita malam Al-Qadar berlaku insya-Allah. Dan insya-Allah Allah istiqamahkan kita dalam ketaatan pada Allah sampai akhir hayat kita. Amin insya-Allah. Sekadar tu dulu tak imeh. Dan walik nama. Kena lagi sikit lagi. Ya orang dak ada kuliah ni 3 golongan sebenarnya. Hamba duduk perhati depan hamba ni. Golongan pertama fokus pada penceramah. Tengok awal sampai akhir. Barang ni 2 jam pun tak gerak. Loh gila ustaz loh. Kita lawan semacam ni. Barang yang pertama ni hebat. Golongan kedua duduk ala kuliah, mata tengok penceramah, masa sama jenis kerja. Duduk mata tengok kerja. Barang ni dia boleh lagi. Dia boleh lagi, tapi dalam hati bekok kakak ni bila nak habis. Kakak ni.
Tapi jeling kau je, tapi ya tapi hati tu bekok. Aku tinggal rokok ngorek lagi. Ni aku 9.5 tak kena rokok 2 jam tak boleh. Dengan semua hidung. Ayo bekok. Golongan kedua beres lagi. Hak berat sekali hak ketiga ni. Tengok penceramah dalam masa sama, tengok mana? Muka pintu. Duk tengok itu. Rumah tahu ke cerak penceramah kena faham bahawasanya makmum depan ni tak gerak dah kali teruk juga. Tapi malam ni amat saka baik. Orang batu jom malam ni tengok sterik ni. Banyak kena tengok kau je. Tapi walau nak tengok gambar belakang. Tapi tak apa saka baik insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang dikongsi pada malam ini memberi manfaat pada kita semua dah. Sama-sama jaga diri kita. Ibadatlah yang sempurna pada tahun ini insya-Allah. Amos sekadar tu dulu tak dah. Ada khabar dah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima majlis kita menjadi asbab Allah pada saudara kita, ibu bapa kita, dan Allah Ta'ala catatkan nama kita termasuk penghuni syurga firdaus. Allah Ta'ala berkata amin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa faqihna fid din وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبي وألهمنا إلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك.